Hari pertama tinggal bersendirian. Pada hari pertama tinggal bersendirian, Azlan merasa sedikit gementar. Selama ini, dia selalu tinggal bersama keluarganya, jadi tinggal seorang diri di apartmen baru agak menakutkan. Namun, dia cuba untuk bertenang dan mengatur barang-barang di rumah barunya. Pada waktu pagi, Azlan bangun awal dan memasak sarapan untuk dirinya sendiri. Dia membuat telur dadar dan roti bakar. Walaupun makanan itu sederhana, dia merasa bangga kerana dia mampu menyediakan makanan sendiri. Selepas makan, Azlan pergi ke kedai untuk membeli barang-barang keperluan seperti sabun, syampu dan makanan. Walaupun agak bingung mencari barang di pasar raya, dia berjaya membeli apa yang diperlukan. Petang itu, Azlan duduk di balkoni dan menikmati pemandangan bandar. Walaupun agak sunyi, dia merasa puas kerana dia dapat hidup berdikari dan belajar banyak perkara baru.